PRU16, UMNO hampir pasti gerak solo strategi berani atau berisiko. UMNO dan Barisan Nasional hampir pasti akan bergerak solo dalam menghadapi PRU16. Itu penegasan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan pendekatan ini bukan perkara baru, malah pernah dilaksanakan dalam Pro 14 dan Pro 15. Namun begitu, beliau menegaskan UMNO tidak akan bertanding semua 222 kerusi parlimen. Sebaliknya, parti itu akan memberi fokus hanya kepada kerusi yang diyakini boleh menang. Menurut beliau, pendekatan ini penting bagi mengelakkan pertandingan tiga penjuru yang boleh melemahkan peluang kemenangan mana-mana parti. Dalam masa sama, UMNO masih membuka ruang persefahaman dengan parti lain di luar Barisan Nasional bagi mengelakkan pertindihan kerusi. Tambah beliau, strategi politik UMNO akan kekal fleksibel mengikut keadaan semasa. Namun tegasnya, ada garis merah yang tidak akan dikompromi, iaitu melibatkan kepentingan Islam, institusi raja serta hak dan bahasa Melayu. Beliau turut memberi jaminan bahawa komponen BN seperti MCA dan MIG kekal stabil dalam gabungan itu. Dalam lanskap politik yang semakin dinamik, keputusan untuk bergerak solo ini dilihat sebagai langkah strategik UMNO dalam membina semula kekuatan menjelang PRU16. Persoalannya, adakah strategi ini mampu membawa kemenangan? Atau sebaliknya, kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Tekan follow untuk info terkini.